Alhamdu. Dia takkan bunyi alhamdu. Dia bunyi dia ringan. Lembut. Okey? Alhamdu. Kan lembut bunyi. Nak makan roti canai dengan apa? Tengok kuah dal. Bunyi keras. Kuah dal. Kan? Bunyi lembut. Alhamdu. Kemudian muncul ikhlas. Indimam syafatain ila al-amam. Ya, indimam syafatain ila al-amam. Push, not push. Circle your mouth to the front. Do. Jangan kontrol ayu. Do. Jangan. Do. Kena tengok, sebab tu saya suruh tengok cermin. Tengok cermin. Perut, lidah, payang, jentik. Apa? Payang. Betul kau sebut macam? Payang, jentik ya. Entahlah betul ke tak. Okey, lidah kita guna yang mana? Kita guna hak ni. Hak depan ni. Ni. Alhamdu. Tiru mulut cek. Alhamdu. Du. Saya tak terus buat du. Saya buat du. Umi Zahra, tengok sini. Du. Saya tak buat du. Saya tak buat macam tu. Saya buat du. Yang saya duk beletak hak belah sini tadi tu, saya kata kat depa, jangan duk buat macam ni. Du. Saya habaq kat depa kena buat macam ni. Du. Jangan tarik lebih. Du tak. Relax. Du. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita utamakan makhraj dahulu. Kemudian baru masuk, kita kena sempurnakan harakat tersebut. Faham tak? Pandai. Jadi kita di sini, kita nak betulkan kita punya sebutan huruf dengan tepat. Harfu ha dinipiskan. Sifat dia nipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Slow dah, kendor dah. Kan? Semangat. Ibu pun tak cakap pun banyak-banyak macam saya. Okey? Semangat. Hujan pun dah tak semangat, dah turun. Okey? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam. Tengok mulut cik. Tiba saya nampak ada seorang jegil mata dia. Sebab dia tengah tengok saya kan. Minta maaf, bukan nak tergelak. Memang tiba-tiba terketawa. Maafkan saya. Maafkan saya tak? Maafkan saya. Tiba saya nampak dia buka mata. Dia tu tengok saya kan. Okey, baiklah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan kunyah. Yang macam saya sebut tadi tu. Bukan kunyahnya dengan badan-badan terangkat. Terbalik. Bukan badan je terangkat, kening pun terangkat. Mata pun terbuka. Bukan. Lidah sahaja. Kan?
Ar-Rahmanir Rahim. Kontrol-kontrol tu tertutup juga kan idghamnya, kan? Ar-Rah, Allah, kan? Jangan angkat lidah, angkat lidah, angkat lidah. Kan? Geramlah mulut tu tangan kan. Dah. Kau duduk diam-diam dagu. Kau duduk diam-diam. Rahang pegang dia. Ar-ra, ar-ri, ar-ru. Jadilah bila pegang. Kan? Habis tu kalau nak solat je dah pegang. Ustazah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ni kita belajar. Dalam saya duk tok popek macam tu pun ada juga yang pejam mata. Günaydın. Allah razı olsun. Barakallahu fikum. Okey? Sekali lagi. Tengok mulut cik. Ar-Rahmanir Rahim. Lupa dah cubit tu. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, kita nak angkat lidah ni sampai ke mana? Ke Menara KLCC ke KL Tower? Dua-dua pun bukan. Ke mana? Ni, tang sini. Nampak ada redut-redut ni? Redut-redut ni. Okey, saya zoom. Oh, gigi ni hitam lah. Gigi siapa ni? Tak berus. Ni, redut-redut ni. Hai mintiqah muda'akah bil Arabi muda'ak. Apa dia redut dalam bahasa Arab? Redut dalam bahasa Arab maknanya muda'ak. Muda'akah. Makna dia redut. Kita letak hujung lidah kita ni dekat sini. Dekat kawasan redut ni. Kalau kita letak dekat sini, dia akan bunyi Ar-Rahmanir Rahim. Dia akan bunyi getaran lebih. Lebih daripada had. Tak mau? Kalau kita tarik kat sini pula, kita tak bagi sentuh langit. Contoh kita tarik tak bagi sentuh langit kan. Dia akan bunyi Ar-Rahmanir Rahim. Oh, saya tak join benda ni. Saya tak join. Saya tunjuk je. Tunjuk pun tak boleh. Kan? Tunjuk pun tak boleh. Angkat lidah tu pi dekat kawasan permulaan lelangit. Nama dia hafal. Permulaan lelangit. Apa duk bergebang tu ha? Nampak aja kita ni. Jangan gebang. Lagi tak cukup. Tak dapat maklumat cukup. Tahu tak gebang tu apa? Sembang. Jangan duk bergebang. Okey, permulaan langit. Pandai. Dalam bahasa orang putih panggil apa? Bahasa Inggeris panggil apa? Pre-upper palate. Dalam bahasa Perancis sebut apa? Pre-upper palate. Pre-upper palate. Apa saya sebut? Pre. Zora, wenek. Pre-upper palate. Pre-upper palate? Oui. Pre-upper palate. Entahlah betul ke tidak. Mana orang Perancis ni hilang dah. Pre-upper palate. Oui. Okey. Lidah kita parking dekat situ. Bukan kepala lidah. Betul lah kepala lidah. Ra'sul lisan. Tapi dalam masa yang sama dia juga menggunakan bahagian taraful lisan yamin wa yasar.
dia akan guna juga kawasan tepi lidah ni, depan ni, permukaan ni, kanan dan juga kiri. Pasal apa? Sebab min wasatil lisan, daripada bahagian pertengahan lidah dia akan keluar suara. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, law ni ibu-ibu baca. Ada orang suruh saya cakap Kelantan. Saya tak pernah cakap Kelantan sebab saya orang Penang. Tapi saya cubalah ya. Law ni mana orang Kelantan hilang dah. Law ni baca dari mula. Betul? Baca dari mula. Baca mula al-isti'adzah ke al-isti'adzah. Al-isti'adzah. 1, 2, 3. Tak sama. 1, 2, 3. Uleh hak tu. Bismillah tu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sama. Uleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sambung. Sampai Ar-Rahmanir-Rahim dulu. Hak tu pun duk betul lagi. Betul ke saya cakap tu? Hak tu pun duk betul. Betul ke betul? Tu. Hak tu duk betul lagi. Ke? Hak tu duk betul lagi. Kena betul hak tu dulu. Tak segi Maliki Yaumiddin. Betul tak? Saya cakap tu? Betul jangan pergi lagi dekat Maliki Yaumiddin. Alhamdu yang kita baca bulan lepas pun tak jadi. La haula wala quwata illa billah. Pasal apa tak jadi? Sebab ibu-ibu masih lagi ni. Apa nama ni? Rahang ni. Dia nak kunyah juga. Dia nak Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Jangan angkat rahang bawah. Ada orang kata tak usah lah bercakap Kelantan teruk sangat. Jangan. Pastikan lidah terangkat. Rahang jangan gerak, rahang jangan tutup. Betul perkataan Al-Alamin. Huruf Ain jangan bunyi dekat hidung. Tak nak. Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, sekarang baca sendiri. 1, 2, 3. Cik nak tanya, awak bila baca dengan cik betul, bila baca sendiri tak betul? Aura kena main rumah cik masak kan, tolong cuci pinggan, tolong layan anak-anak cik kan. Lepas tu cik ngajak, tapi tak celui rumah kecil. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi
Okay, sekarang tengok mulut cik balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang dia nampak pacat tu. Pacat macam pacat lah kan. Dia duduk tumpu yang tu. Dia lupa ra' pula. Ra' tak boleh tutup rahang. Rahang tu kena terbuka. Tahu pukul 12 dah. Kejap lagi Musda ambil ni. Okey? Saya nampak lah tadi. Dia tengah baca tak apa. Kan? Jadi ra' jangan tutup rahang. Lidah, hujung lidah tu angkat ke tempat dia. Kenapa kena angkat ke tempat dia tu? Angkat tempat dia kat mana? Saya dah sebut tadi. Kat mana parking untuk huruf ra? Apa? Avocado? Permulaan lelangit. Dekat permulaan lelangit. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah bila bacaan kita okey no. Baiklah ibu-ibu. Masa dengan saya sudah tamat. Sekarang ibu-ibu akan baca dengan para mursyidat yang pakai perisai putih itu. Okay. Trojan. Ya. Amboi kalutnya dia pun. Kan? Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat pesanan saya tadi. Jadi mursyidat mungkin akan terangkan kepada mereka kenapa al itu dibuka ke rahang, kenapa ar itu dibuka ke rahang juga. Dan terangkan juga kepada mereka ra yang bersifat nipis, ra yang bersifat tebal, lam yang bersifat nipis dan lam yang bersifat tebal. Okey? Barakallahu fikum. Silalah bergerak daripada tempat duduk anda, masuklah ke dalam kumpulan masing-masing. Barakallahu fikum.